arif disukun. Bagaimana boleh cikgu boleh akan nanti kita hantar pada Zahrin lah. Bagaimana boleh terjadinya hukum mad arif disukun? Mad arif disukun ni dia berada dalam kelompok hukum mad far'i. Mad arif disukun ni dia berada dalam kelompok ataupun berada dalam kumpulan hukum mad far'i. Bila sebut hukum mad, bila sebut huruf mad, dia mesti ada alif atas, waw depan, ya bawah. Inilah alif atas, waw depan, ya bawah. Kalau wakaf dua harakat, wasal pun dua harakat, itu namanya mad asli. Namanya mad tabi'i, namanya mad zati. Kalau huruf tiga, kalau hukum dua, apa dia? Hukum dia namanya mad asli, yang kedua namanya mad far'i. Yang kita dah belajar, mad wajib kita dah belajar tu. Mad jaiz pun kita dah belajar. Hari ini kita belajar mad far'i yang ketiga, namanya mad alif ni sukun. Saya beberapa tak kali lah nak terangkan mad far'i ni. Saya beritahu kepada jemaah sekalian ni bagaimana boleh terjadinya mad far'ian. Terjadinya mad far'i ni mad asli ataupun mad tabi'i, dia tak boleh bertemu dengan empat perkara. Mad asli tak boleh bertemu dengan huruf hamzah, tak boleh bertemu dengan huruf hamzah kotak, tak boleh bertemu dengan tanda mati, dan tak boleh bertemu dengan tanda sabdu. Kalau jumpa dengan salah satu daripada empat perkara ni atau empat yang saya sebut tadi, hilang asli dia akan jadi far'i. Far'i ni maksudnya cawangan, pecahan. Macam mana kita tahu dia mad arif disukun ni? Mad arif sukun ni kita pecahkan kepada dua. Satu pada huruf, satu lagi pada tanda. Pada huruf dan pada tanda. Kalau huruf dia ada tiga, alif atas, waw depan, ya bawah. Ini namanya huruf. Kalau tanda macam ni tanda. Berarti jumpa tanda macam ni, ini tanda mad ni. Kalau macam ni, kita tak kata dia. Kalau macam ni kan, kita tak kata dia mad asli, kita kata dia mad silah tawilah atau mad silah qasirah. Tapi kalau tanda macam ni, kita akan sebut dia kumpulan mad asli. Mad arif sukun ni, mad arif disukun ni ialah huruf mad bertemu dengan tanda mati yang baru mendatang. Mana mad dia? Alif atas, waw depan, ya bawah. Jumpa tanda mati inilah tanda mati yang mendatang. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Mana mad dia? Alif, sebelumnya berbaris satu di atas. Bila kita berhentikan bacaan, berarti mati ini adalah mati yang mendatang. Mana mad dia? Ni alif, sebelum berbaris atas. Pada huruf waw, qul ya ayyuhal kafirun. Mana mad dia? Waw, sebelumnya baris satu di depan. Bila kita berhentikan bacaan, matikan huruf tiga ni. Matikan, berarti waw sebelumnya baris di depan. Berarti mad arif disukun pada huruf waw yang matinya baru datang. Ini pada ya. Mana mad dia? Ya, sebelumnya baris di bawah. Bila kita berhentikan bacaan, matikan huruf ni, huruf ketiga ni. Lepas tu huruf ya sebelumnya berbaris di bawah. Berarti huruf mad. Mana huruf mad? Alif atas, waw depan, ya bawah. Mana mati yang mendatang ni? Bila kita berhentikan bacaan, berarti mati ini namanya mati yang mendatang. Berarti huruf mad yang matinya mendatang pada huruf. Kita pergi pada tanda. Pada tanda, matikan huruf yang ketiga. Huruf yang kedua adalah terdiri daripada tanda mad macam ni. Macam ni kan. Kalau kita berhenti, berarti mad arif disukun pada tanda dan qalqalah kubra. Matikan huruf tiga ni, mati huruf mad yang huruf tanda mad yang matinya mendatang pada tanda dan huruf hamsun. Kenapa hamsun ni? Tak dengan tak maftuh. Kalau macam ni, mana mad dia? Tanda mad dia lam di atas, alif ada la. Bila kita berhentikan bacaan, matikan huruf ketiga. Tak ni tukarkan bunyi huruf ha. Lepas tu waw ni namanya waw ziyadah. Kemudian berhenti dengan mad arif disukun pada tanda
2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tukarkan tak ni pada huruf ha. Waw ini namanya waw ziyadah. Kemudian yang keempat ni pertanda kalau kita jumpa di mana-mana kalimah Allah. Kalau kita jumpa di mana-mana kalimah Allah, walaupun tanda macam ni, bila kita berhenti, naklah kita berhenti dengan mad arid li sukun pada kalimah Allah. Macam ni, mad arid li sukun bertanda, dan qalqal kubra mad arid li sukun bertanda huruf mat, huruf tak ni mad arid li sukun bertanda, dan tak ni apa? Hams. Hams. Dan ni mad arid li sukun bertanda bertukar bunyi huruf dan waw ziyadah, dan waw mad arid sukun pada kalimah Allah. Kalau berhenti 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Maksudnya kalau berhenti mad arid disukun pada tanda. Kalau wasal mad asli. Yang ni pun sama. Kalau waqaf mad arid disukun pada huruf pada huruf alif, waw, ya. Kalau waqaf 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kalau wasal mad asli. Jadilah maksudnya. Boleh faham Janji kalau berhenti jumpa macam ni 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi kalau wasal 2. Yang ni waqaf mad arid disukun pada tanda. Kalau ada huruf qalqalah tambah 1 je, qalqal kubra. Kalau tak ham. Kalau ada waw dan tak, waw ziyadah, dan bertukar bunyi huruf. Kemudian ada kalimah Allah, waqaf mad arid disukun pada kalimah Allah. Hanya itulah. Kalau jumpa macam ni, ini namanya mad arid li sukun. Ada pada huruf, ada pada tanda. Itu je. Boleh? InsyaAllah kita sambung lepas solat asar.